Semester baru, harap semuanya sama. Zina, kau tahu tak? Johan dah berhenti belajar. Hah? Maksudnya? Nama dia dah keluar dari sistem. Dia hilang. Takkan tiba-tiba hilang terus kot. Apa yang dah jadi ni? Aku tak tahu tu. Macam tak tahu. Aku pun tak faham. Azlan, Okay. Kenapa? aku nak tanya pasal Johan. Pasal Johan. Pasal apa? Kenapa dia tiba-tiba berhenti belajar? Sebenarnya kita orang pun tak tahu kenapa. Dia tiba-tiba je senyap. Takkanlah kau tak tahu. Kau kan kawan baik dia. Sejak dia balik daripada Singapura, dia terus senyap. Kita orang kontak dia pun tak dapat. Senyap? Ya. Aku ingat aku ada plan nak ajak dia pergi bercuti kat Pulau Redang. Tapi bila aku call, kawan-kawan aku call, semua tak dapat. Tu yang kecoh sikit dekat WhatsApp group tu. Suka!